beberapa soalan. Soalan pertama, bagaimanakah cikgu untuk menangani kes disiplin sekolah ni? Okey, untuk kes disiplin, terima kasih kepada soalan Cik Patricia. Mengenai disiplin sekolah kita ni, untuk menangani pertama sekali kita buat siasatan lah, melalui guru disiplin, dan juga kita akan panggil ibu bapa lah untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin anak-anak. Pertamanya nama kes buli lah. Anak-anak kecil ni biasanya ada lagi kes buli, jadi kita panggil lah ibu bapa, kedua-dua pelajar yang terlibat lah untuk menangani. Jadi daripada temu buah daripada dengan ibu bapa, baru ibu bapa sedar perangai anak-anak dia di sekolah. Okay, dan juga kita akan masukkan juga kes disiplin ni dan juga amalan baik murid dalam sistem lah, dalam sistem untuk sebagai rujukan pihak sekolah. Soalan kedua, apakah tindakan yang diambil oleh pihak sekolah untuk murid yang tak mencapai tahap minima yang ditetapkan sekolah dalam akademik? Buat masa sekarang, penilaian kita kepada murid yang berdasarkan PBD TP1 sampai TP6. Bagi murid yang tak mencapai sekurang-kurangnya TP3, kita ada kelas intervasi. Terutama murid tak satulah yang belum menguasai 3M. Kita akan ada kelas intervasi lah. Dan juga kita rujuk kepada guru pemulihan untuk bagi murid-murid itu melepasi TP3. Kalau untuk profesionalisme guru ni kan, contohnya kalau sekarang kan kerajaan dah ada buat dasar pendidikan digital. Jadi kalau untuk guru-guru yang kurang mahir dalam pendidikan digital, apa tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah? Okay, kita ada kursus dalaman yang dikendalikan oleh guru ICT, Cikgu Rafiatul Adawiyah, dan juga cikgu-cikgu ada menyertai menjawab soalan yang dianjurkan oleh kementerian. Ini AI lah. Jadi di sekolah SKCS ni kan, untuk infrastruktur dari segi peranti komputer semua tu kan, boleh ke untuk menampung satu sekolah ni pendidikan untuk digital? Untuk makluman, kita ada sekarang ni ada 42 unit komputer dan juga laptop yang tersedia dalam makmal komputer lah. Jadi kalau ikut 42 tu cukup untuk satu kelas. Sebab kita kelas paling ramai pun 37 orang. Jadi ikut jadual lah, bergila-gila lah dia masuk dalam makmal komputer tu. Jadi tak ada isu pula. Tak ada isu lah. Jadi soalan seterusnya, Tak akhir dah tu. Soalan bagaimana penlibatan ibu bapa dalam sempurna program sekolah? Penglibatan ibu bapa, alhamdulillah, kalau kita ada program sekolah, contohnya kemarin dulu sukan, saya tengok ramai juga ibu bapa yang hadir. Dan juga program sebelum ni, hari Sabtu yang lepas, kita ada mesyuarat agung PFBG, kehadiran ibu bapa hampir 600 orang. Ramai dah tu. Nah, penuh dewan. Jadi walaupun kesibukan sekolah bandar, ibu bapa bekerjasama lah program sekolah.